Rakaman itu merupakan bukti asal kejadian yang sebenar dan menunjukkan tertuduh Ustaz Irfan telah merogol Anissa. Kita kena belajar memaafkan orang lain. Bukan sebab mereka layak dimaafkan, tapi sebab hati kita yang perlukan ketenangan. Saya minta maaf, Aiman. Ustaz tak ada salah apa dengan saya. Tapi saya berdosa besar dengan Anissa. Dia takkan maafkan saya sampai bila-bila. Saya tak nak dia hadir dalam hidup Haikal, awak faham tak? Tempat dia tak ada kat sini. Biar je lah dia mereput dekat dalam penjara tu. Ampunkanlah aku, ya Allah. Aku derhaka sebagai hamba-Mu. Lembutkanlah semua hati yang pernah aku aniaya, agar mereka mampu memaafkan aku. Doa